Moreh lah situ. Moreh. Moreh okey, Moreh. Moreh. Buka puasa itu. Okey, marah. Apa ikut berguling? Dia macam aku kenal tu aku rasa juga lah, aku tahu lah. Tapi masa ada satu tahun tu dia hype lah, aku berguling punya kuih. Dia kena try ke tempat lain. Tahu lah. Dia sedap pun. Tapi dia satu tahun tu lah. Lepas tak bunyi mana aku berguling. Kuih viral. Tu lah yang aku pernah rasa overhype lah kuih tu. Aku peminat kuih. Jangan ni lah. Jangan banyak sangat. Jangan banyak makan sangat lah. Wah. Dan masih kuih lah. 3-1 dah. Kena kawal sikit. Aku tak tahu makan ni ada overhype dulu tapi tak tahu apa. Tahun lepas ke dua tahun lepas ada satu makanan viral ni. Tapi macam bila tengah tu biasa. Tapi overhype Ada show tu ke Pegawai Terai tu. Dia bukan overhype lah. Dia macam expectationnya tu. Kalau rasa macam sedap ni sebab nampak besar. Lepas tu bila makan, apa kata John? Kata John. Karipap ke samosa. Tapi inti dia tu tak ada. Tapi jual sia. Kalau macam ni tu karipap oksigen tu. Karipap oksigen. Tengok luar macam nampak sedap ni sebab besar. Bila tanyalah berapa ni? Seriasa sebenarnya ni ke samosa. Kalau samosa seriasa macam boleh terah. Lepas tu kelip-kelip tu makan tu angin saja. Lepas tu next day tu aku macam rasa macam oyak. Rasa macam oyak je tapi apa lah ya. Pergi kedai lain. Viral kan? Kau hampir nak memviralkan kedai tu. Tapi gitu biasa bazar banyak ni tak pandai jual apa dah ambil peluang jual. Dulu. Itulah. Dia macam nak tak pandai masuk tapi nak jual juga. Nak untung tak boleh benar gitu. Walaupun jelah untung dia tapi dia jadi macam bukan menindas dia macam tak kan word dia macam different breed lah. Different breed. Tak ada ke different breed macam bukan lebih kurang macam tak adil lah. Sia lah. Tak molek lah. Tak molek lah. Okay, menganiaya. Kalau mu tak anda. Nak nasa. Dia masih kalau kita betul-betul nak jual biarlah betul-betul. Bukannya macam masa time bukan bulan puasa buat benda lain. Lepas tu kalau time bulan puasa nak jual makan ni. Dia macam boleh. Boleh tapi praktis lah dulu 3 bulan dulu. Jual-jual. Atau kalau mau betul-betul confirm sedap boleh. Boleh. Mu rasa mu masak mu makan sendiri. Sedap kau. Tanya orang. Kita makan sendiri memang sedap. Kita pun sedap ke hati. Ya, macam ni aku ni. Parti John tak ada pun dia we call John tu makan. Dia tak terang makan dulu. John delicious. Okay, baru dulu. Kita tapi kadang aku rasa harga okey lagi lah bazar. Tak serupa kalau festival harga. Betul. Kalau mesti harga dia tu standard lagi lah bazar tu. Dia bukan tiba-tiba up supermarket kat festival apa. Kalau makan fest ke apa fest ni. Biasa mahal pelik. So bagi aku harap kekal lah benda tu. Takut tiba-tiba mahal jadi tak sedap lah. Biasanya kalau food festival tu mahal sebab dia sewa tapak cuma yelah kita takut tiba-tiba bazar ni dia letak tapak mahal kot. Mahal juga. Tapi bila food fest ni dia nak kejar sale hari. Macam tu ada 3 hari. Jadi nak kejar 3 hari lah. Ni jadi mungkin boleh relax.
Tak naik tinggi sangat. Hmm. Tapi banyak juga bazar yang mahal aku rasa. Ya. Ada je lah. Tengok yang Aku kawasan Perkara Padat pergi dua ya bazar sama. mana? Tengok apa kan. Ada lah mahal. Stadium. Stadium dengan kat Bendahara. Bendahara mana Kat PC. Okay. Ya. Tak kenal. Saya tak tahu. Mana Bendahara. Stadium kau tapi lawan dah kat stadium kau tak pergi. Tapi stadium aku pergi tahun lepas macam mewah. Parking bayar situ ni. Okey kan. Okey lah. Tapi tak lepas kat Xiaomi. Dia bukan style kan lah. Tak lepas. Tak ingat lah game. Dia tak nampak ni lah. Tak nak upgrade lah tempat Xiaomi lah. Saya pun pergi tak lepas. Dulu aku demo pergi. Tak ada lagi. Aku pergi. Tapi tak ada lah ingat. Tak lain. Yang kamu kata pasal lain. Cara. Dia Aku rasa dia punya kau tu. Dia Dia punya formation. kamera lain. Dia tutup. Lepas tu dia luah. Kamu tak pasal aku. Dia punya jalan je. Dia susung lah. Dia susung cara lain. Susun comel lah. Lepas tu dia tak panas. Sebab dia tutup kan lah. Tak ingat dah. Lepas tu dia buat tu memang. Beza lah. Dia luah dia. Jadi tak sabuk. Lepas tu dia punya. Tahu kan bahasa stand dia tu nampak macam moden dah. Okay. Oh, ada kedai yang gitu. Pasal? Ada jenis kedai yang dia memang decorate Xiaomi. Jadi macam kejut lah. Sebab aku masa sebelum tu aku pergi Ganu. Ganu tu masih lagi style bazar lama gitu. Dapat rasa beza lah. So siap lah. Okey lah. Agak-agak dia kekal lah benda tu. Dia hias-hias tu dia kira dalam ni. Dalam harga makan ni. Jangan ingat macam Xiaomi lah. Ya. Dia pun sebab apa? Sebab dia pun different breed juga. Different style. Tapi tak apa lah. At least harapnya makanan tu sedap dan tak adalah terlalu over sangat. Harapan lah. Apa saya demo nak improve daripada tahun lepas kepada Ramadan yang tahun ni apa yang saya demo harapkan. Sila. Spesifik ataupun gapo mu macam buat yang melewa ke tahun lepas. Mungkin kalau macam tahun lepas tak cukup terawih ke, ada buat rompong ke, betul tahun ni nak buat full ke. Ini azam lah kan. Buat tak buat bagi cerita kita tak tahu. Harapan azam lah. Walaupun dah masuk bulan 2 ni. Dia benar-benar masih lagi boleh letakkan azam baru untuk Ramadan kita yang akan datang ini. Silakan. Okay. Mungkin lebih tapi memang terawih tu memang ingat nak full lah. Sebab ada tak cukup ke terawih ni. Sentiasa nak full. Lagi-lagi full di masjid lah. Kalau kadang-kadang kalau full pun tak full di masjid. Kadang ada buat di rumah ke. Kalau boleh nak full di masjid. Lepas tu go tu lah nak try. Usah pakai juga. Dia mulai lah. Sebelum sahur tu boleh buat. Lepas tu dia bagi. Terawih tijang. Kalau nak terawih tijang daripada budak-budak orang dekat kawasan rumah kau lah. Tu satu kau. Aku tapi saya lah aku nak give full terawih. Full puasa dulu. Cukup nampak banyak lah sikit tu. Kat masjid tu. Tu lagi tak ada lah. Mungkin kau ada nak cari jodoh dekat bazar. Boleh pergi kat Muhammadiyah. Saya kata boleh lah. Saya kata tu tak berkait lah. Demo okey ke? Ke demo ada ni? Tak apa tak nikah lagi. Kawal lah.
Mungkin kawan nak di Masjid Muhammadi. Mungkin tu. Bijak situ. Memang best lah aku anjing. Buka puasa tu. Vibe lah ya. Sedap lah vibe ya. Mungkin kat kawan nak try. Kawan memang seumur kot. Macam kadang-kadang dengan mak kawan, dengan buah kawan ni dia suka try masjid. Di masjid ni, lepas tu pergi masjid lain. Mungkin tour masjid tahun ni lebih banyak lah. Masjid hunting lah. Masjid hunting. Mungkin masjid pada Taman Uda. Taman Uda ada tawarkan apa? Taman Uda okey. Okey. Baik kau ya. Ya demo. Tak lagi. Baik kau ya pergi ya masjid. Ada okey lah. Masjid Muhammadi ke masjid Taman Uda kau nak pergi cari jodoh ni. Awak masuk lagi. Muhammadi dah. Muhammadi. Muhammadi tu dia suasana bila memakai kat belakang tu. Dia apa tika banyak mau beli makan ni lu kan makan situ kan best lah. Antara waktu dengan dekat Tesco mana sedap lagi? Tesco sabuk. Sabuk. Tak aja ya situ. Mutu. Demo kena buka kat Muhammadi. Memang kena buka. Memang rasa tenang itu. Moreh lah situ. Moreh okey moreh. Moreh. Buka puasa itu. Okey, awak. Okey, buka puasa nak moreh. Saya. Moreh. Ada okey moreh. Muhammadi. Ada okey. Kau penting kau okey tu. Dia masa tetet tu lah. Correct. Kalau demo nak cari hak jenis rempit, demo pergi buka kat Tesco. Ingat kau set-set rempit ke? Kau test set rempit. Kalau demo nak jadi Zaujah apa set Stazah, demo buka kat Muhammadi. Kau teringat demo ayat tu? Macam mungkin kau nak buka ada satu azam kau ni. Satu tempat. Satu hari kau nak buka di Flower Cafe Dayan Trisha. Buka sana. Azam lah. Lagi kau nak hunting ni. Conlek. Moreh ha. Panggil Moreh ha. Kau rasa molek Moreh? Ada satu tempat molek Moreh. Mana? Masjid Muhammadi. Moreh Kelantan banyak lah ni. Banyak mau sedap payah dari. Buka je lagi Moreh. Kelantan. Bentar Timur ke. Banyak Moreh. Kukuk ada lagi? Kuantan tak ada. Ganu tak ada. Memang Kelantan lah. Kelantan ke? Unik lah. Itu unik kalau nak kecek. Puasa boleh puasa Moreh lah. Kelantan. Ganu tak ada. Kuantan tak ada. Boleh puasa ni Kelantan meriah. Dia macam raya. Kelantan memang special ke Kelantan ni. Dia selalu Kelantan ni walaupun ditertawakan, tapi Moreh menjadi bahan bualan. Tapi kalau bab Moreh jadi. Berwarna. Beres. Ada lagi demo. Kau tak lagi? Tak ada. Okey. Kau ada. Ada dia kalau tak ada. Okey. Tak ada. Kau apa kau nak improve, so kalau boleh tak kisahlah. Kalau tak dapat berjemaah pun tiap-tiap hari boleh buat tarawih. Tak kisahlah buat kat rumah ke, buat kat masjid ke, susah. Lepas tu nak demus tiap-tiap hari. Demus kalau misalnya tak boleh 5 rial pun tak apa tiap-tiap hari. Sebulan pun 30. Tiap-tiap siap sehari kat setiap masjid-masjid yang berlainan lah gitu. Invest sikit. Lepas tu lagi sebab kau je ni kalau tiap kali lepas sahur kau akan tidur. Untuk menunggu subuh lah. Tapi dah ni kau nak cuba untuk tak tidur. Biasa set demo buat kau kalau tak tidur. Tak tidur. Telefon aku. Tidur mak. Wah. Ke demo ayat buat di ni. Tak tidur lepas sahur.
membaca Al-Quran. Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau tengok Tak tempoh apa. lah. Tempoh. Hmm. Kalau tengok tempoh mengatuk kan Mungkin Kau ada. ada ada. Tak tahu juga. Ah, Kau boleh tahu. jadi lali. Tahu lah, tapi kalau mau sebenarnya try. Dia mah try lah gapo. Rasa boleh makan. Mati ya. Sebab subuh tak. Kalau subuh benar yang nak hilang ngatuk. Mau bangun tu mau tengok mandi. Dia hilang. Bijak betul ke? Lepas Betul. sahur tu tengok mandi ataupun sebelum sahur tu mandi? Kalau aku tahu aku kadang-kadang ngatuk memang ngatuk. Tapi ada main telefon kali apa tunggu subuh. Lepas subuh tu baru tidur. Tidur. Betul. Ambil masa. So itulah saya rasa yang kahwin nak improve berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni Kita tahu berjadi ke tidak tapi azam tu kena ada gitu. Beres. Jadi itu sahaja topik kita untuk puasa ni, dan kalau berkesempatan kita punya editor, kita punya player kalau sempat edit sempatlah keluarkan masa bulan puasa. Kalau tidak editor on fire ni. On fire, mantap. Dapat keluarkan masa bulan puasa, kita keluarkan bulan puasa lah untuk pendengar-pendengar kita dengar, mungkin masa tengah buat kerja ke, tengah buat assignment ke, tengah berak ke, mungkin tengah makan tengah hari bulan puasa tu. Boleh dengar podcast. Mungkin dengan podcast kita ni memberi keinsafan kepada dia. Gitu. So itu sahaja daripada kita set buah lacak, dan ketemu kita ke episod yang seterusnya. Ciao.